Pernahkah anda rasa hidup ini sudah tiada harapan? Anda diambang putus asa, terasa seperti semua pintu tertutup rapat. Tetapi, bagaimana jika saya katakan, saat paling gelap itulah, petanda perubahan besar sedang mula muncul. Ajaran Buddha sejak ribuan tahun lalu, telah lama mengenal pasti tanda-tanda ini. Ini bukan kebetulan, ia adalah proses semula jadi yang akan membawa anda ke arah kebangkitan. Mari kita selami 5 tanda Buddha yang menunjukkan anda diambang kehidupan baharu yang lebih baik. Pertama, anda rasa ketenangan dalam kekacauan. Walaupun dunia luar huru-hara, anda mula menemui kedamaian dalam diri. Ini adalah isyarat bahawa minda anda sedang mencapai tahap kesedaran lebih tinggi. Kedua, anda kerap mendapat ilham atau idea baharu, seolah-olah alam semesta membisikkan jalan keluar kepada anda. Ketiga, anda mula melepaskan apa yang tidak lagi berkhidmat untuk anda, baik itu hubungan, pekerjaan, atau kebiasaan buruk. Keempat, anda mula melihat kesusahan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Dan kelima, anda merasakan keinginan mendalam untuk berbuat baik dan membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Ingatlah, fasa gelap bukan pengakhiran, tetapi permulaan yang baharu. Terima dan fahami tanda-tanda ini. Kerana takdir anda sedang menanti untuk diubah, anda berhak untuk bahagia.